Nabi sendiri ubah syariat. Ni orang jahil. Tapi hok jahil gini ramai pengikut. Allah lah sia kita tengok. Macam-macam dalam Facebook. Bai'ah tak bai'ah demi Allah kan taat setia kepada guru lah. Kalau kami berpaling kami dilaknat oleh Allah. Benda tu pada itu. Ngaji mana tu? Bolehnya tu orang bengok. Hak tu cidik-cidik tu. Profesor bekas pecing, doktor lah, lecturer, pensyarah. Jadi bodoh gitu pelik rasa. Nah, nak mengaji surah masjid ni, ustaz ni kulit ni. Tak siapa hakikat. Hakikat abahmu. Penat orang ni Penat tu. Pas yang mengajar makrifat Tuhan. Kita nak kenal Tuhan lagu mana? Kena sifat-sifat Tuhan yang ada di diri kita. Weh, kalau sifat Tuhan ada di mumu Tuhan lah kalau gitu kan? Gitu kan? Mana sifat Tuhannya dia? Kudrat, irada, ilmu. Abahmu tu sifatmu bukan sifat Tuhan. Dah nama sama tu. Sama pada nama, pada makna beza. Kalau gitu kan? Nah, nama kita ilmu, nama sifat Tuhan pun ilmu. Sama ilmu kita dengan ilmu Tuhan? Tak sama. Ilmu kita kasbi, usaha. Kena mengaji baru reti. Tak ngaji tu gak bodoh. Itu ni. Ilmu hak bahasa nazari kena fikir tilik. Ilmu hak bahasa daruri tak kena fikir tilik. Ngaji pakai universiti pun tahu. Lada tu pedah, masingnya garam, manisnya gula. Nah, tu ilmu daruri dia panggil. Ilmu badihi, ilmu laduni, ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri. Tu semua pada makna jahil, fi makna jahli indallah. Nah, ilmu Allah Ta'ala bukan nazari, bukan kasbi, bukan badihi, bukan laduni, bukan tak. Ilmu Allah Ta'ala sifat pengetahuan yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala, yang nyata di sifat ilmu Allah Ta'ala segala perkara. Benda wajib Tuhan tahu, benda mustahil Tuhan tahu, benda jaiz Tuhan tahu. Muafakat dengan benda wajib Tuhan tahu Ta'ala wujud, mustahil Tuhan tahu Ta'ala istihalah, benda jaiz Tuhan tahu Ta'ala jawaz. Muafakat dengan benda, muafakat dengan realiti. Kita kadang-kadang tak muafakat. Ni. Atas anak sekolah tiap-tiap pagi. Nah, balik. Atas balik. Lala kali duduk 3-4 bulan, cikgu disiplin telefon. Ni Haji Mak ni. Ya. Nak tanya sikit ni, anak Haji Mak ni 3 bulan dah tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah warnanya cikgu. Kita di atas depan pagar sekolah tu. Nah, tak mari ji. Ya ke? Nak apa kita siasat? Dia tahu kau anak dia lepas dia start motor kelik. Anak dia lopak pagar pergi duk main. Ni, snoko. Ya kata mati-mati aku ingat pergi sekolah. Tengok jahil tak? Jahil. Tu ilmu kita. Kadang-kadang tak muafakat dengan benda-benda kita tahu. Tuhan muafakat dengan benda dia tahu tu. Tu dah. Jadi sama tak? Sebut ilmu, Allah ada sifat ilmu, kita ada ilmu. Sama makna? Tak sama. Jadi boleh reti beza. Itulah orang panggil kenal Tuhan. Kalau siapa kata kita ada sifat Tuhan kudrat, tu tak kenal Tuhan dia panggil. Tengok. Apabila kita kata lagu ni, marah dia kata, jangan dengar itu semua omongan ahlul kitab. Ahlul kitab. Sebab apa ni? Pakai kitab ini ngaji. Entah nak. Jadi tak ajak entah. Anak-anak anda nak ikut ahlul kitab atau ahlillah? Ada ayat dia. Anak-anak anda fikirlah. Ayah anda bagi peluang untuk anak-anak anda berfikir. Ahli kitab dilaknat oleh Allah dalam Quran. Bagus. Ahli kitab tu dalam Quran tu. Hok tu Injil Taurat sabu mula. Fofok Yahudi Nasrani tu. Nyenggi bedak ulama-ulama hok duk mengajar kitab, mengarang kitab, duk mengaji kitab, tauhid, fiqh, ahli kitab. Ilmunya di kitab saja anak-anak anda. Adapun ayah anda ilmu daripada Allah direct. Allah ajar ilmu laduni. Siap. Ya kat kecek lembut Ya orang ni ya kecek berhalus, lembut. Tak ada tinggi suara orang pun tak ada. Jadi orang-orang yang suka sangat lembut-lembut ni bahaya. Enggak sungguh. Mudah terikut dengan orang sesat. Ya kata apa ustaz ni? Backing orang nak tidur kejut. Nak kata ni. Suara kuat pun gapo. Ada orang marah orang ngajar itu. Pelik sungguh. Ya nak nganga anak-anak anda. Ya nak bagi benda lagi tu.
Kena dak tu ni. Bahaya. Okey. Tu sebab lah ni hak jenis hak karut ni ya guna agama. Nah, kalau dulu hak jahat pakai tatu, hak lah ni hak jahat bos serbai juga atas kepala dak tu ni. Tu. Penipu dulu pakai tatu, penipu lain tak ada tatu, bos serbai, bos janggut. Nah, bos rugi atas lengan 2 3, subah pulah sabah atas kok 2 3. Tu. Ni bahaya. Jaga-jaga. Habis